Nabi kata ini satu bulan yang duduk di antara Rejab dan Ramadan. Syaban ini satu bulan yang duduk di antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan itu, yakni bulan Syaban itu, bulan yang manusia ghaflah. Yaghfulu. Kan kita ada sebuah ghaflah, ni betul-betul ghaflah. Rainfall, ghaflah tu maksud dia lalai. Nabi kata Syaban ini satu bulan yang kebanyakan orang dia ghalit, dia lalai, dia jadi ghaflah. Padahal Ramadan duk ada berapa hari lagi, dia duk ghalit lagi. Sepatutnya Syaban ini menjadi bulan kita dah start warm up. Dah start dah. Jangan nak main first Ramadan baru nak buat semua. Tak boleh. Demam kita ni. Kita dah kena start dah. Kena bangkit dah, sembahyang tahajud, kena banyak dah baca Quran. Pasal apa? Bila dia masuk satu Ramadan itu kita dah cantik dah. Tapi Nabi SAW kata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu bulan manusia selalu lalai. Dia duk balik lagi dengan Syaban ini. Dan Syaban itu dia duk ada antara Rejab dengan Ramadan. Tuhan kata apa? Syaban ini Allah pilih menjadi satu bulan di mana amal kita akan dibawa naik kepada Allah Tuhan Rabbul Alamin. Dalam Syaban ini, daripada first Syaban sampai hujung Syaban ini, tak tahu hari apa. Itu rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pilih Syaban untuk ambil satu hari di dalam Syaban itu untuk angkat naik amalan kita kepada Allah. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata, dan aku suka kalau sekiranya amal aku dibawa naik dalam keadaan aku berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita semua, termasuk saya, kalau boleh minta ya Allah bagi mati hari Jumaat. Kalau boleh ya Allah ambil kita masa bulan Ramadan. Kalau boleh ya Allah minta ambil kita tengah salat. Kalau boleh ya Allah ambil kita tengah kita puasa. Kalau boleh ya Allah ambil kita tengah kita tawaf, umrah ataupun haji. Kalau boleh ambil kita waktu kita dalam ihram, haji ataupun umrah. Kalau boleh ya Allah bagilah kita dapat satu tempat dikebumikan di Makkah, Madinah. Kalau boleh. Semua orang nak ada macam tu. Semua minta ya Allah bagi dekat aku husnul khatimah. Tapi Nabi SAW sendiri wafat hari Isnin. Ada hikmah dia. Nabi sendiri sebaik-baik manusia, Nabi itu sebaik-baik manusia. Maka mati hari Jumaat itu bukan penanda kebaikan seseorang, bukan. Tapi itu salah satu kebaikan. Makna kalau tak dapat mati hari Jumaat, hari apa pun tak apa. Kerana itu bukan indikator baik buruk seseorang. Bukan satu tanda baik atau buruk seseorang. Cuma kalau boleh, kalau Allah bagi kita pilih, kita nak pilih hari Jumaat. Tapi yang penting apa dia? Dia masa Allah Subhanahu wa ta'ala ambil kita, kita dalam keadaan ready. Dan kita yang paling penting, tidak dalam keadaan duk buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Sebab every minute, every single second kita kena selalu pastikan jangan buat dosa. Pasal apa? Takut time tu dia pergi ambil kita. Nak mati hari apa pun tak apa. Jangan kita diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tengah duk buat dosa.